Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kru TPSS membawakan liputan khas latihan kebakaran yang dijalankan di sekolah bagi memastikan keselamatan semua warga sekolah. Untuk laporan selanjutnya, kita bersama-sama rakan saya di lokasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum PKM. Salam. Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam sesi podcast pada hari ini. Okey. Soalan saya, apakah tindakan segera yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dan murid sekiranya berlaku kebakaran di sekolah? Okey, terima kasih kepada Adik Amar. Okey. Tindakan utama yang segera yang perlu dilakukan apabila berlaku kebakaran. Okey, pertama sekali, membunyikan loceng kecemasan atau penggera kebakaran. Seperti yang kita buat tadi kan, ada demo tadi. Okey, yang kedua, selepas membunyikan loceng, kita akan menghubungi pihak bomba. Pihak bomba dan penyelamat dengan keadaan segera. Okey, seterusnya, kita akan mengarahkan murid-murid, guru dan semua kaki tangan sekolah untuk keluar daripada bangunan. Seterusnya berkumpul di tapak pimpinan. Okey, yang keempat, murid-murid berkumpul dengan selamat di kawasan yang telah ditetapkan dan akan menunggu untuk ditaklimat. Okey. Yang seterusnya, memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa jika perlu sebelum pihak bomba datang. Dan yang terakhir, tidak membenarkan sesiapa masuk semula ke kawasan kebakaran sehingga disahkan selamat oleh pihak bomba. Itu saja tindakan awal yang perlu dilakukan apabila berlaku kebakaran di sekolah. Oh, begitu. Terima kasih PKM. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengalaman yang paling mencabar yang pernah dialami oleh pihak bomba semasa menjalankan tugas? Terima kasih atas soalan yang dimajukan pada saya tadi dah. Apakah pengalaman yang mencabar dalam operasi kebombaan? Untuk makluman adik, saya telah menyertai satu operasi penyelamatan operasi banjir pada tahun 2014. Semasa tu saya bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang tahun 2014 lah. Waktu masa banjir yang besar melanda negeri Kelantan itu, seluruh negeri Kelantan kan, bermula daripada Kuala Krai, Sapaka dan jugalah Rantau Panjang menjadi tempat yang besar lah masa itu. Soalan kedua, apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terjadi kebakaran di sekolah? Okay, terima kasih Dek atas soalan yang bagus tadi dah. Tadi ada yang saya beritahu semasa komen tadi kan. Pertama, kita jangan panik. Pertama kita melaungkan berlakunya kebakaran api kepada rakan-rakan kita. Lepas tu kita keluar daripada bangunan menggunakan pintu yang paling hampir dengan kita. Dan menggunakan tangga yang hampir dengan kita. Dan seterusnya memberi laluan kepada rakan-rakan kita yang lain keupayaan, OKU. Bagi dia dulu keluar untuk pergi ke tempat perhimpunan. Itu ialah. Lepas tu kalau boleh yang kita mampu bagi adik-adik pelajar atau guru-guru yang mampu untuk memadamkan kebakaran menggunakan sistem pencegahan yang ada di sekolah kita. Contohnya apa yang ada di sekolah kita, sistem pencegahan kebakaran yang ada. Pertama kita ada sistem hose rail. Ada gegel hose kan, panggil gegel hose. Seterusnya kita ada alat padam api. Sekiranya api itu kecil, kalau api besar kita terus menghubungi, walaupun apa-apa kebakaran kita kena menghubungi pihak bomba untuk hadir ke sekolah untuk membuat kerja pemadaman dan juga penyelamatan kebakaran. Sekian saja laporan daripada saya dari TV PSS SK Kopangkia. Bye.